apa ni, di mana work-life balance? Ini boomer dan Gen X yang nak membuli anak-anak muda. Mereka rasa, correct me if I'm wrong, Gen Z, the demand, macam mana doktor sebut tadi tu, untuk buat lebih, contohnya balik lebih daripada pukul 6, dia akan kata itu kerja bodoh. Sebab I can go back at 6, my work stays there. Nampaknya daripada generasi tersebut, memang ada yang tidak setuju dengan pandangan golongan yang lebih berumur tentang memberi lebih daripada apa yang dia patut. Okey lah, macam ni. Saya ambil contoh banyak negara Skandinavia di mana life dia memang dikatakan work-life balance lah. Kalau kita pergi pukul 5, pukul 6 dah balik. Tapi ini bukan hanya pada pejabat, tapi juga sektor-sektor seperti kedai makan, kedai minum kan. Jadi bila kita sebagai pelancong kita nak pergi sana, alamak, dah pukul 6 semua kedai dah tutup. Itu kesan kepada industri pelancongan negara dia. Jadi di sinilah yang saya nak katakan, saya tak kata yang Gen Z ni salah. Work-life balance semua orang cari kan. Tetapi pada masa yang sekarang, kalau you boleh buat kerja, you dapat benda yang sama ataupun lebih dengan masa yang lebih singkat, maka you dah tingkatkan produktiviti. Cuma persoalannya sekarang yang saya cakap tadi adalah, kalau kita melihat orang tu nak menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih produktif, orang yang mempunyai aspirasi untuk lebih baik daripada dia sekarang. Jadi dia harus mempunyai, orang kata, kemahuan, komitmen yang lebih